Kadang-kadang tuduhan-tuduhan ni tak masuk akal. Mereka tuduh Nabi tukang sihir, dalam masa yang sama mereka tuduh Nabi gila. Orang yang ada otak, yang boleh fikir sikit, kita akan kata, dia gila ke tukang sihir? Kalau tukang sihir, macam mana boleh jadi gila? Tukang sihir mesti baca jampi, mesti ada serapah nak bagi dia punya sihir tu menjadi. Dan kalau gila, macam mana nak jadi tukang sihir? Tak apa orang kata? Tak synchronize. Yang penting tuduh. Sebab kebanyakan manusia pada zaman tu, dia bukan analyse pun, dia bukan nak analisa, dia bukan nak tafsir, dia bukan nak faham. Dia percaya je. Hanya segelintir yang menggunakan akal fikiran. Dia macam zaman ni lah. Zaman ni pun lebih kurang sama. Saya tak katalah orang zaman ni ada yang ikut Abu Jahal, tak. Tapi labeling tu menggunakan kaedah yang sama. Contoh, saya bagi contoh pada tuan-tuan. Perlis orang selalu tuduh sebagai apa? Wahabi. Wahabi ni apa? Kita digambarkan Wahabi ni ekstrim. Betul? Teroris, ekstremis. Betul Ekstrim ni maksud apa? Melampau. Melampau ni apa maksud? Pegang kuat agama, dia je yang betul, orang lain semua salah. Nak pegang yang betul-betul ni, fundamentalist, yang betul-betul fundamental. Pegang pada asas. Yang semua yang tak ada zaman Nabi, bid'ah. Dia orang aja yang betul. Ini tuduhan lah, tuduhan. Dia orang aja yang betul. Selain daripada dia orang, semua sesat. Bid'ah. Dia orang ekstrim. Dia orang melakukan keganasan. Sebab apa? Suka kafir ke orang. Orang ni kafir, orang ni kafir. Tak ikut dia orang kafir. Tuduhan. Itu tuduhan. Okey, kita pun faham. Oh, sebenarnya Wahabi ni, masyarakat kalau dipikir, oh sebenarnya Wahabi ni ekstremis. Pegang betul dengan agama, pegang betul dengan Quran dan Sunnah. Siapa yang tak pegang, yang pergi pegang benda lain yang tak ada dalam Quran dan Sunnah, kafir, ahli bid'ah. Itu yang kita faham. Tiba-tiba tuduhan lain pula datang daripada orang yang sama. Dia kata, tengok, Wahabi imam kerjasama dengan golongan liberal. Wahabi dan liberal berpisah tiada. Liberal ni apa tuan-tuan? Liberal ni orang yang tak pegang agama. Longgar, itu maksud liberal. Liberalize, maksudnya nak membebaskan, kebebasan. Bebas, tak terikat dengan apa-apa. Kan far right dengan far left tu, kutub utara dengan kutub selatan, timur dan barat. Yang ni ketat, yang ni longgar. Macam mana dia ketat dan longgar dalam satu masa yang sama? Katalah kita pakai seluar, tes seluar dekat kedai. Kita boleh, saya nak tes seluar ni boleh tak sesuai ketat dengan badan saya. Kita pun masuk fitting room. Kita masuk fitting room, kita pun pakai. Lepas tu kita keluar. Bawa baliklah apa ni seluar tu. Sales girl tu, salesman tu tanya, okey tuan? Tak okey. Kenapa? Besar ke? Besar dan kecil. Dia pun pening. Besar ke kecil? Besar dan kecil. Longgar dan sempit. Dalam masa yang sama. Kan tak boleh. Tapi orang percaya tak? Ada orang percaya tak? Ada orang percaya. Sebab ada manusia, dia bukan fikir. Dia kata macam mana liberal dengan ekstrim boleh duduk sekali. Sedangkan dia kata yang ekstrim ni, siapa yang tak sama dengan dia, dikafirkan. Siapa yang tak sama dengan dia, akan diperangi. Ni boleh pula kerjasama dengan liberal. Kita yang dituduh ni pun jadi pening. Jadi sebab itu tidak ada definisi Wahabi dituntaskan. Semua definisi-definisi yang diberikan, semua longgar. Sebab apa? Sebab nak masukkan ramai orang dalam tu. Kalau dia kata, kalau kita tanya, siapa Wahabi? Wahabi ialah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Saya tak masuk. Sebab saya bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Perlis pun tak masuk. Tuan-tuan tengok, ada dekat Perlis ni yang kempen untuk ikut kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Saya bukanlah inti dia.
Dia tokoh lah, tapi dia ada pengaruh. Tapi di Perlis ni dia tidak ada orang kata apa, pengaruh yang besar. Masa kita akan terkeluar kalau kata Wahabi ialah yang nak pegang apa yang ada di zaman Nabi saja. Kalau macam tu orang Islam ramai tau. Dalam bab akidah dan ibadah memang kita nak pegang benda yang ada zaman Nabi je. Kan? Ada orang kata saya sebenarnya nak beribadat benda yang tak ada zaman Nabi. Saya nak ibadat yang tu lah, yang tak ada tu. Tak kebelik tu. Tapi kita tak nafilah dalam tafsiran berlaku perbezaan pandangan. Dia kata, sebenarnya Wahabi ni dia bukan boleh berbeza pendapat. Dia je betul. Saya pun tak masuk. Sebab tadi saya sebut, tuan-tuan boleh beza dengan saya. Yang kita nampak yang tuduh orang Wahabi tu yang tak boleh terima beza pendapat tu. Beza je hang Wahabi. Beza je hang Wahabi. Lah kali orang yang mengaku Asy'ariyah, yang mengaku Asy'ari. Dia Wahabi ni dia orang kata tak sama dengan Asy'ari. Yang mengaku Asy'ari pun kena tuduh Wahabi. Dia kata tak, saya Asy'ari. Tak, hang Wahabi. Sebab apa? Sebab hang tak sama dengan aku. Kan? Saya jumpa dengan pelakon bid'ah, pelakon drama bid'ah, Walid. Dan juga pengarah dia saya jumpa. Kebetulan lah jumpa. Dia orang pun tak tahu Wahabi tu apa. Cuma dia buat drama tu berdasarkan pengalaman dia. Lah kali dia pun kena tuduh Wahabi. Padahal pengarah tu dulu pernah buat majlis jemput Habib. Dia tak tahu, bukanlah dia tak ambil kisah pun aliran-aliran pemikiran ni. Dia buat drama berdasarkan pengalaman dia. Dia kata ada dia jumpa dengan aliran-aliran tu, dia buatlah drama. Lah kali dia sekali kena Wahabi. Dia pun tak tahu apa benda Wahabi ni. Saya Muhammad Abdul Wahab pun saya tak tahu. Nampak? Itulah parahnya labeling di zaman kita ni. Kan? Orang yang tuduh mufti kita Wahabi. Dalam banyak video bercerita tentang Wahabi ni bahaya dan sebagainya. Bila sebahagian daripada mereka, salah seorang daripada mereka masuk dalam mahkamah, ditanya oleh peguam mufti kita, Dr. Mazhar ni mengamalkan ajaran Wahabi tak? Perlis ni negeri yang mengamalkan ajaran Wahabi tak? Dia tak mengaku. Dah kalau Perlis bukan Wahabi, mufti Perlis bukan Wahabi, yang duk ceramah bahaya Wahabi seluruh Malaysia ni, nak buat apa? Tolong bagi tahu satu nama secara rasmi. Jangan main fake account, kita tak mau. Pakai profil palsu kita tak mau. Kita nak betul-betul berdisiplin. Tolong bagi tahu. Siapa dia? Kalau kita tanya kita Syiah siapa? Kita boleh tunjuk. Ni ajaran Syiah, ni kitab-kitab dia, ni pegangan-pegangan dia. Wahabi ni apa pegangan dia? Apa kitab dia? Tak ada sebenarnya. Ia hanyalah tuduhan-tuduhan sahaja. Dan menarik tuan-tuan dan puan-puan. Lagi menarik daripada tu. Di Iran mazhab apa? Syiah. Masyarakat kalau tak puas hati dengan satu orang, sama-sama Syiah. Dia tak puas hati dengan orang tu, dia akan kata orang tu Wahabi juga. Tadi saya baca satu tulisan. Hamba Allah ni dia dulu Syiah, belajar kat Iran. Lepas dia pergi Iran, dia nampak benda tak kena pada Syiah, dia convert jadi Sunni. Dia cerita, dia tulis tadi. Dia kata dekat Iran, orang kalau tak puas hati, kalau masyarakat tak puas hati pada mana-mana tokoh dalam bab agama Syiah ni, dalam bab aliran Syiah ni, dia akan tuduh orang tu Wahabi. Nampak? Akhirnya bukan kata Syiah aja. Tu orang yang bukan Muslim. Saya tak ingat tahun 2015 ke 2016. Bukan Muslim.
Dia pun kata, ini semua Wahabi punya kerja. Dia pun dah faham dah. Perkataan Wahabi itulah, kan? Okey, habis cerita.